Bismillahirrahmanirrahim. Simplify the following algebraic fraction: x squared minus 9 over x squared minus 3x. Okay, kita tengok dia punya solution. The question is x squared minus 9 over x squared minus 3x. Simplify here means kita nak jadikan jawapan dalam bentuk yang paling ringkas. Means to simplify, awak kena ada knowledge yang strong dalam factorization. Okay, first, yang x squared minus 9 ni awak kena factorize guna cara apa? Awak boleh guna formula. Perhatikan yang 9 ni dia adalah perfect square. Okay, so kita boleh tulis dalam bentuk a squared minus b squared equals to a plus b times a minus b. Okay, and then yang x squared minus 3x ni, yang ni ada x, yang ni pun ada x. So awak boleh factorize guna cara freestyle. Okay, actually yang ni pun boleh juga kalau nak guna calculator sebab ni ada x kuasa 2. A adalah 1, B adalah negative 3, and then you tengok kat sini tak ada constant kan, so means C equals to 0. Okay, kalau kita nak guna freestyle pun boleh sebab ni ada x, yang ni pun ada x. Okay, alright, so after we factorize, before that yang 9 ni adalah perfect square. So to use formula, first awak kena jadikan 9 ni kepada 3 square. Okay, so that dia similar to this formula. Okay, and then yang x squared minus 3x ni kita factorize guna freestyle, so we can move out x, and then in bracket awak kena fikirkan x kali apa dapat x squared. So x kali x, okay, dapat x squared. Ni minus, so ni pun minus. Okay, and then x times 3 dapat 3x. Okay, make sure bila awak expand semula, awak akan dapat balik the original question. Okay, alright, next. Yang x squared minus 3 squared ni, kita guna formula yang ni. Okay, so kita akan dapat x plus 3 times x minus 3. Kita guna formula ni. Okay, yang bawah ni tadi still sama. Okay, kita guna formula ni. Okay, and then kita tengok same factor. So kita boleh potong, ya, kita boleh potong yang ni dengan yang ni. Okay. So the final answer equals to x plus 3 over x. Okay. Yang ni dah tak boleh potong lagi dah. Tengah-tengah ni plus. So x yang ni tak boleh potong dengan x bawah. Sebab hubungan dia adalah tambah. Kalau darab barulah boleh potong x atas dan x bawah. So the final answer is x plus 3 over x. Okay.